Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ni aku ride dengan geng Chotai Bikers. So kita nampak ada motor-motor yang super powerful kat sini. Kita nampak Rabbit SP R6, Tracer GT. Lepas tu kita nampak L9, ada R6 lagi, ada ZX6R, ada Versys 300, Z1000SX. Okey, banyak lah. Okey, ni kita prepare. Kita kat Mempaga ni. Daripada Mempaga nak balik ke Kuala Lumpur lah. So kita lalu highway Mempaga tu. Kita start motor. Lepas tu kita jalan. Tu L9. L9 aku suka tu. Nak pergi pun lawa. Cuma aku nak ada jalan tak berapa. Okey, tengok belah kanan, belah kiri clear jalan. Aku perasan tau, ada kat pondok ni ada geng-geng gadis tau. Kita tengok. Kita pergi Benih Love. Tapi kawan kita perasan lah kita buat dekat dia. Kita gelak sekali. Hahaha. Dah ada ZX kat sebelah. Okey, tak apa kawan-kawan. Tenang-tenang. Jalan kampung kan. So kita maintain gear 2, gear 3. Nak keluar pergi ke highway. Pemandangan Pelawak. Panas-panaskan tayar sikit. Tengok kita panaskan tayar. Okay, so aku panaskan tayar, aku dah make sure dekat belakang aku clear. Aku dah tengok side mirror. Aku ada cut sikit video bagi laju sikit lah. Ini traffic light. Okay, dekat traffic light ada kereta, ada motor. Macam biasa aku ingatkan lagi depan ambil gambar, tak sempat. Jalan je lah. Merah tu tapi lantak. Buat macam mana kan. So kita jalan. Sekarang ni kita nak masuk ke highway. Tapi masa ni kan aku tarik dulu sebab motor lah banyak-banyak ni motor aku paling slow tau. Serius aku cakap. Aku lari awal lah. Biarlah ada orang kat belakang kan. Kita lari awal. At least nanti kita boleh catch up bila dekat ujung-ujung tu. So aku saja letak phone aku dekat meter tu supaya tak payah edit banyak. Aku malas nak Okay, ni nama dia Highway Mempaga. So dekat Mempaga ni jalan dia agak oval lah kan. Dia beralun. Bila beralun ni kita kena pandai tengok jugalah. Kalau ada bekas hitam tu masuk dari situ macam dia ada bumper sikit. So dalam keadaan macam ni tenang-tenang saja. Kejap je dah sampai kan. Kan aku cakap lepas ni jalan dia agak tak cantik. So kita orang kat sini pun tak santai je. Okay, ini kita dah nak sampai dekat exit Highway Mempaga ni. Nak masuk balik ke Karak. Tapi kita akan menuju ke RNR Lentang. So sampai nanti dekat Lentang, kita checkpoint, ambil gambar, sembang-sembang, barulah kita gerak balik kan. So you all layan dulu, nanti aku sambung kat sini. Bunyi angin ni agak kuat lah sebenarnya kan. Nantilah aku adjust cara speaker sebiji, letak dalam posh bag ke, letak dalam seluar kat belakang ke kan. So dengar bunyi exhaust tu pure sikit kan. So day by day nanti kita akan buat improvement lah dekat bahagian audio kita. So yang ni kita dah nak masuk ke apa tu, tol Plaza Tol Bentong tak silap aku.
Okey, kita masuk tol Bentong. Lepas tu kita tunggu kawan-kawan kita kat depan. Okay guys, sekarang ni kita dah nampak tadi kan kat depan kita ada sebiji R6, ada Tracer tak silap aku, lepas tu ada S1K. Okay, kita follow pace lah, kita follow pace kawan-kawan. Kita tengok, even though macam memanglah agak laju sikit kan, tapi masih ada gap tau, gap yang selamat. Tu Suzuki tu, Suzuki ni padu. Motor ni aku suka tengok, atau aku duduk belakang aku tengok motor dia sedap kan, stable lah motor dia. Okay, kita tengok side mirror kita hidup bukan side mirror kita tak hidup tu. So kita ada awareness untuk orang belakang, even though in high speed pun kita should be must alert lah kan. Okay, ni S1K SVG. Jalan santai, cruising. Okay. Aku rasa sepatutnya aku naikkan lagi windshield aku ni, supaya angin tak kena dekat direct dekat mic kan. Cuma bila windshield tinggi tu dia kurang sporty lah. Okay, ada 2 biji kat depan. R6 paling depan sekali tu, R6 tak nampak orang R6 kat mana. Okay, aku rasa aku nampak R6 tu kat depan masa ni. Okay, aku try tengok belakang, takut ada member yang tak nampak kat side mirror kan. Jalan jadi, jalan terus. Tu nampak R6 biji tu. Okay, jom kejar. Dengar bunyi tak? Okay, R6 kuning. Aku tak tahan lah dengar bunyi angin ni. Aku tak tahulah audien macam mana kan. Tapi aku tahu next ride aku nak ada speaker, supaya benda ni tak berulang. Bila bunyi speaker tu aku nak dengar exhaust, aku tak nak dengar bunyi angin. Aku pula menyerap tu tengok video aku ni. Aku nak edit letak lagu ke kan, panjang sangat. Tak apa, layan lah dulu ni, nanti aku buat improvement sikit. Senang kan. Kita cari R&R Lentang. So kita nak berhenti kat sana. Aku rasa dah dekat dah ni, dah dekat dah. Okay, tu signboard dia. Okay, kita tarik handbrake. Okay, kita masuk R&R. Okay, dah sampai Lentang. Kita sembang je kat sini ramai.
Okey, kita sambung balik perjalanan kita menuju ke uh, Tol Gombak. Okey, area Gombak depan BHP RV ya. Okey, kita dah sambung perjalanan. So kita panaskan dulu tayar. Risau sebab tayar ni cepat sejuk dan dia juga cepat panas. Tengoklah medium apa yang kita pakai. So untuk yang ni aku suggest tengok je lah, dan tak adalah aku cakap banyak sangat, tapi nanti aku akan menilik lah dekat poin-poin yang perlu tu. Okay.
Okey, masa ni aku dah nampak dah halus-halus kat depan tu ada macam 5-6 biji grup motor kan. So aku pun macam nak catch up orang kejap. Aku nak tengok motor apa kat depan. Dalam masa yang sama aku dah try bagi hint kat memang kat belakang Abdul. Dia nampak tu. Ada kat belakang aku, dia melekat belakang aku Abdul. Tak nak potong aku tu. Sebab apa ni, dia nak tengok yang depan ni sekali. Okey, sekarang ni kita dah nampak motor apa kat depan. Okey, kita panggil Abdul. Tu Abdul nampak kat side mirror aku. Okey, ngam. Kita ada kawan. Okey, so kita jalan terus guys, jalan terus. Kalau keluar terowong ni dia kena kiri ni tajam sikit. So memang kena body position, kena take balik lah body position tu. So okey, jalan ni okey. Cuaca pun okey. Aku kan nak ke kanan tapi tengok side mirror ada orang. Tak apalah, aku duduk kiri dia dulu. Okey, kita ambil kanan. Dia duduk kanan lagi selamat sebenarnya. Semua kadang macam ni, ada ruang kosong kita ambil lah. Aku sebenarnya, to be honest, kalau duduk belakang orang yang teragak-agak, kita bahaya tau. Sebab kita tak dapat nak predict apa yang dia akan buat. Sama dia nak break tu nak masuk. So kita buka jalan sendiri dengan cara sendiri. Itu mungkin lebih baik lah. Dan aku percaya tau, abang-abang yang pakai motor-motor ni semua, skill orang bukan skill macam biasa tau. Diorang punya skill ni yang cakap dah level-level. Setakat track dia tu dalam SIC boleh sangat dapat 220 ke bawahan. So diorang punya skill tu dah cantik lah, dah cantik. Macam aku baru main motor, so kadang dia huara, kadang okey. Yang ni aku tengok side mirror, tunggu siapa lah. Tunggu geng tadi. Atau Abang Jet Tracer tu ada side box cuma dia tak pasang lah. Kita tengok Abang Jet Rocket lah. Tada. Ngam kan, video tak nampak meter kan. Oh, shock. Daripada dia kan macam aku dah lama tak bawa motor SX ni tau. Aku dah tak bawa dia lebih kurang dalam, last aku bawa dia bulan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mak 8 bulan tak bawa motor ni. Ada isu sikit. Dalam 8 bulan aku tak bawa tu, so adalah suspension aku dah ada orang usik. Macam aku rasa adik aku kot dia pusingkan suspension punya dulu kan. Sehari sebelum aku ride hari ni, suspension aku teruk. Cuma malam tu lah sempat aku adjust sikit suspension untuk, sebab aku try naik Bukit Ampang, aku rasa macam motor aku keluar tak dengar cakap. Aku tarik masuk dia keluar, aku tarik masuk dia keluar. So by end of experience aku try untuk adjust balik aku punya, alignkan balik suspension aku kiri kanan ni, fork aku ni. And then hari ni adalah hari kejadian yang aku pergi ride ni. Alhamdulillah lah, fork aku dia dengar cakap. Cuma ada sikit lagi aku kena buat fine tuning sikit. Untuk monoshock belakang tu tak ada buat apalah, kena tukar lane lah. Tukar lane bukan sebabnya Saudi sini tak boleh pakai, boleh pakai, cuma nampak lawa sikit, ada colour-colour emas kan kat motor.
Dekat depan tu sekejap lagi aku rasa Abang Jeb potong aku tau. Abang Jeb dengan Abdul tu potong aku kat depan tu. Sampai dah. Dah sampai dah, ada mai dah. Okay, faham. Tengok tu, dia pulas pergi kan. Aku macam kuat lah motor Abang Jeb ni kan. Silap kan motor dia ni. Aku rasa pakai enjin S1000 XR, kau tahu tak? Tengok dia pergi. Itu benda dah tutup lah tu. Lepas corner depan ni aku dah start slow down. Aku tak berapa nak ingat dekat mana exit untuk masuk ke R&R Gombak tu. Sebab dia ada dua bukan exit entrance kan. Ada dua entrance tau. Dia pertama yang lori, kedua tu yang kereta. Biasanya masuk yang belah lori tu. Sebab kalau masuk belah kereta nanti tak sempat nak pergi dekat tempat RV tu. Okay, ada kot kat situ. Tapi aku terus balik lah. Aku terus balik sebab aku nak pergi kenduri. Cuma aku salam-salam, aku terus gerak. Bateri pula ngam-ngam habis kat sini. So itu je lah untuk hari ni. Nanti kita buat video lagi. Aku tambah speaker insyaAllah. Assalamualaikum.